terkenal dengan gelaran The Deadman. Beraksi di WWE selama lebih 30 tahun sebelum bersara, kisah The Undertaker dalam dunia WWE adalah salah satu jalan cerita yang paling epik, dipenuhi dengan elemen mistik, pengkhianatan dan aksi ganas. 1. Bersama pengurus setia Paul Bearer. Gandingan ikonik Paul Bearer mula menguruskan The Undertaker pada tahun 1991. Wataknya yang pucat seperti hantu, membawa pasu abu bermistik dan suara jeritan, "Oh yes!" menjadi pelengkap sempurna kepada imej mayat hidup Undertaker. Sumber kuasa dalam jalan cerita, pasu abu yang dibawa Paul Bearer adalah sumber kekuatan luar biasa Undertaker. Pengkhianatan. Hubungan mereka retak apabila Paul Bearer mengkhianati Undertaker demi membantu musuh ketatnya Mankind dan kemudian mendedahkan rahsia silam keluarga Undertaker. 2. Permusuhan lahir daripada api Kane. Adik tiri rahsia, Paul Bearer mendedahkan bahawa Undertaker mempunyai seorang adik tiri bernama Kane yang disangka telah mati dalam kebakaran rumah pusaka mereka semasa kecil. Paul mendakwa Undertaker yang membakar rumah tersebut dan menyebabkan muka Kane melecur. Kemunculan pertama, Kane yang membuat kemunculan mengejutkan dengan memakai topeng, merobohkan pintu gelanggang besi Hell in a Cell dan menyerang Undertaker ketika menentang Shawn Michaels. Gelaran kebanggaan. Mereka bermusuh bertahun-tahun dalam perlawanan ngeri seperti Inferno Match. Namun, mereka juga pernah bergabung sebagai pasukan tag tegap yang diguruni dengan gelaran The Brothers of Destruction. Grey, zaman mat motosikal, American Badass. Pertukaran imej, Undertaker meninggalkan watak mistik Deadman dan kembali ke WWE dengan imej baharu sebagai pelumba motosikal tegar, memakai jaket kulit, cermin mata hitam dan bandana. Gaya kemunculan, beliau akan menunggang motosikal besar jenis chopper terus ke dalam gelanggang, diiringi lagu tema rock popular seperti Rollin' oleh Limp Bizkit atau American Badass oleh Kid Rock. Watak ini lebih manusiawi, bercakap kasar dan menuntut penghormatan. Watak ini bertahan sehingga tahun 2003 sebelum beliau kembali menjadi The Deadman pada tahun 2004. 4. Musuh sejati dan pemusnah rekod Brock Lesnar. Tragedi WrestleMania 30. Ini adalah detik paling mengejutkan dalam sejarah Gusti. Brock Lesnar berjaya menewaskan The Undertaker dan menamatkan rekod tanpa kalah Undertaker di WrestleMania, menjadikan rekod tersebut berubah kepada 21 lawan 1. 5. Perlawanan klasik teragung HBK. Musuh awal, Shawn Michaels, adalah punca. Kane membuat kemunculan kerana perseteruan awalnya dengan Undertaker. Persaraan HBK di WrestleMania 26, perlawanan mereka bertemakan Streak versus Career. Undertaker menang, mengekalkan rekodnya dan memaksa Shawn Michaels bersara daripada dunia Gusti sebagai tanda hormat.